So kat sini kalau boleh nampak masih ada kesan-kesan daging manusia. Alright, kita bawa sampai ke salah satu bilik yang kita panggil sebagai bilik seksaan, dengan sebab bermacam-macam alat seksaan yang boleh nampak dekat sini. Salah satunya macam mana tu, sagat, kulit, banduan-banduan ataupun tahanan-tahanan yang berada di sini. Ini adalah contoh alat dia yang digunakan untuk menyeksa. So kat sini kalau boleh nampak masih ada kesan-kesan daging manusia, dan yang diseksa dekat atas alat-alat ni. Ni alat yang lain yang digunakan, macam mana diorang letakkan tangan untuk seksa. Tangan tu dikepit, benda ni dijatuhkan lah. Dan dia juga disebut tadi, salah satu alat ni adalah alat yang digunakan untuk potong tangan, potong kaki, potong badan-badan bangsa. Dan ini adalah alat yang digunakan lah. Allah.